First time when somebody told me about the milk, I just laughed. When they say you can kurus badan, kata makan susu nak kurus badan. That's what I said. I was given, I took it for 2 weeks. I was surprised. Kakak ni fatty bom-bom, and yet muka pun bulat pada ni, and turun. Mula Datin Sri Rosmah kita kata, kadang you kurus lah sikit. I was really surprised. I have so far lost 5 kg in weight. Tetapi because I'm so fat, tak nampak lah. Wait another month or so, yeah, and energy plenty, kuat. Kita gemuk, kadang-kadang malas nak buat apa-apa. Tapi insyaAllah lah, I'm trying to do this, bukan I nak you all beli because Kak Nak dah kurus, Kak Nak dah kuat. Tidak. Try lah, cubalah. InsyaAllah, you will be. Kesihatan, ada tenaga, dan nak kata awet muda tu, nampak dah line saya pun dah hilang sikit. So I'm really happy with it. Kalau question lain-lain, kena tanya orang lain lah. I do not know. But this is what I feel about it. Saya rasa saya baru saja cuba produk ni. Dan nampaknya memberi kesan yang kepada siapa kita bila dah umur 50 ke atas ni, macam-macam penyakit memang ada lah. Memang bohong kalau kata tak ada. Dari 50? Ha? Dari 50? Saya dah 55. Dah pencen pun. Jadi bila saya pencen, saya rasa masa saya terluang banyak untuk membuat IGT Plus ni. Dan bukan satu produk yang telah saya cuba, banyak produk yang telah saya cuba, nampaknya ini produk yang paling senang saya jual. Hanya kita dapat keberkatan daripada Allah kerana kita membaikkan orang sakit. Itu yang paling utama. Kerana membaikkan orang sakit ini salah satu daripada amalan yang patut kita buat, ya. Kerana itu akan memberikan hikmat yang baik, dan kita dapat persaudaraan yang baik. Kita tak jumpa orang, jadi kita boleh jumpa orang. Mana sahabat-sahabat kita yang sakit, kita boleh jumpa, dan bila-bila kita akan bagikan penerangan, dan mereka akan rasa imbalan terdapat daripada apa yang dimakan. Kita tak payah perlu banyak-banyak, kita cuba daripada 5 paket saja. Itu saja. Kalau kata fikirkan mahal, baju yang kita pakai pun pada datin-datin pun lebih mahal daripada susu yang kita beli. Jadi tak payah nak cerita pasal mahal, ya. Memang anda mampu untuk membelinya. 3 paket 327 tu memang ataupun berhasiat lebih daripada RM3,270. Kalau kita bandingkan, kita kena pergi ke klinik, buat appointment doktor. Kata kalau pergi Damansara Hospital, kita sekali pergi masuk buat appointment, saya dah kena bayar RM50 dah. Jadi tak perlulah, kerana dengan adanya IGT Plus ni, dia memang miracle. Ini pengalaman pertama yang saya dapat ialah kerana saya penyakit gout. Bila nak berlakon, nak menyanyi, nak pergi buat pengacara, saya tak boleh pakai kasut, saya pakai slipper, sebab itu pakai bandage kaki. Pergi doktor di engine 3 jam baik, lepas tu saya sakit semula. Jadi apa sebabnya saya nak cari pendidikan? Bila saya didatangi oleh seorang kenalan lama, iaitu Cik Ridwan. Cik Ridwan mengenalkan saya, "Bang, awak makan ini." Saya kata, okey, tak pernah Ridwan, tak payah makan ini 5 paket. Saya kata, saya tak satu kotak dulu, saya nak cuba. Dia kata kalau awak sakit, makan 2 paket sebelum breakfast. Jadi saya makan, syukur Alhamdulillah. Nyup tak lagi dah. Sampai sekarang saya boleh makan gedang, sotong, makan apa saja seafood yang rasa saya nak makan. Jadi kita dah tua ni kan, rasa nak makan tu selera naik, selera tu berubah. Kata orang pun dia boleh kahwin ratu gitu. Tapi kan bila saya rasa saya tak payah pergi facial, lalu tua kejut-kejut kan. Baik, masih lagi nak gunakan accessory saya ini sebagai membuat pengacara ataupun nak membuat apa-apa persembahan kan lah. Orang muda ramai, yang tuanya kita, jadi kita paksa bersaing dengan dia. Kenalah jaga muka, jadi kita boleh juga. Saya gunakan dia selepas saya bangun pagi,
Selepas dia minum susu tu, saya ambil 2 paket, saya ambil kuali tawar, saya lap muka saya dan saya baling, saya letakkan kat muka saya. Jadi nampaknya okey dah kulit dah, tak payah lagi facial lagi dah. Itu dia satu daripada kebaikan. Kita ni bukannya apa ni dah evening in London dah. Night in London dah, evening in Paris dah kata cerita tu start kan. Jadi itulah dia. Kita perkenalkan pada kawan 3 kotak lebih arif daripada kita gunakan 5 paket. Saya dan juga kalau nak fikirkan kawan-kawan butik kantin-kantin, mesti banyak kawan-kawan butik. Tak apalah, letak 3 kotak kat tempat dia, tak apa. You want it or not, kata you letak 3 kotak ni. Kalau bila dah letak 3 kotak tu, letakkan banting tu, mesti orang bertanya, ya datang ke kantin-kantin berbanyak sikit pinggang. Tak ada nanti dia tak sakit pinggang, sakit lutut, sakit pinggang, lengoh sendi, banyak dah. Pasal banyak dah kerja dah buat kan. Pergi semua amal sana, amal sini, hadiri majlis sana, hadiri majlis sini. Jadi benda tu ialah sentiasa tenaga kita ni sentiasa terbuang itu saja kan. Maksudnya yang baik tak ada. Sakit-sakit kepala, tak, Panadol. Itu dia ingatkan. Jadi sekarang ni amalilah IgG Plus ni saya katakan. Yang tua, yang muda, semua boleh makan, tak ada pantang. Pasal kita anggapkan kita hari-hari beli susu, betul tak latih kan? Susu memang kita beli. Kalau kita buka kabinet tu, susu memang ada. Tapi IgG Plus tak ada. Apa kata kita buang susu tu, masukkan IgG Plus sebagai makanan harian kita. Untuk kebaikan kita, jadi kita punya bibir kita pun nampak merkah, cantik. Penglihatan mata kita pun tak payah kacau mata. Jadi saya dulu nak tengok baca paper pagi-pagi, ya Allah kenapa ni dekat tak nampak, belakang tak nampak, sekarang ni dah nampak semua dah. Boleh nampak. Jadi bukan saya nak cakap bohong ni, memang itu ialah satu-satu yang boleh menakjubkan. Sepupu saya dah kira sakit kecil manis, dah tahap tinggi, dah buta. Jadi dia bila kita saya bagi dia 3 kotak tinggalkan dekat dia, dia dah order lagi 3 kotak dah. Nampaknya dia dah nampak orang. Maknanya dia kata, memanglah susu ni memang menakjubkan. Anak dia boleh. Semalam ada kawan saya order daripada saya nak pergi Hong Kong. Pasal darah di Hong Kong sakit. Dia order sama saya 10 kotak. Dia bawa pagi ni pergi ke Hong Kong. Punya salon ni. Jadi itulah yang saya dapat bagikan pengalaman saya tentang susu IgG Plus ni. Tak rugi kita makan, tak rugi kita jual. Setiap bulan kita dapat imbalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan niat anda untuk membaikkan orang.